Anda akan menyesal jika tunggu harga turun. Ramai yang menyesal kerana sebab tunggu harga emas turun. Ini telah terbukti, tuan-puan. Contohnya mudah, pada tahun 2019, harganya sekitar RM200 segram. Tetapi hari ini, harganya telah pun melebihi daripada 601 gram. Jika beli masa tersebut, sudah pun ada keuntungan yang besar. Masalahnya, duit simpanan habis dibelanjakan. Emas pula tidak sempat bertambah. Rugi 2 kali ganda. Strategi terbaik bukan tunggu harga, tetapi mulakan segera, ikut bajet, konsisten tambah gram dan biarkan masa gandakan nilainya. Harga emas akan sentiasa nampak mahal hari ini, tetapi ia akan lebih mahal pada masa hadapan. Jangan tunggu, mulakan simpanan sekarang. Rata-rata menyesal tunggu harga emas turun. Hakikatnya harga emas semakin lama semakin mahal. Jika beli dahulu, walaupun nampak mahal, hari ini sudah pun mempunyai keuntungan yang besar. Jadi, anda jangan tunggu lagi, mulakan tabungan. Hubungi saya untuk bimbingan, like dan follow video ni untuk info emas yang seterusnya. Assalamualaikum.